Oh, okay. Sorry. Aku tahu aku janji dengan korang aku nak buat review untuk Vector Test Bench tu kan, ataupun bench case tu selepas Corsair punya review hari tu. Tapi bukan aku ada masalah, cuma aku just nak holdkan video tu sebab hari ni aku nak bagi korang warm up sikit, and aku bagi unboxing old school style, tak ada b-roll ke apa. Aku just bagi unboxing macam ni je, simple. So yeah, hari ni aku ada SteelSeries Kinzu V2 MSI edition daripada MSI ataupun SteelSeries. Sebab hari tu masa PC Fair ataupun PCOM Fair hari tu dekat KLCC tu, aku ada masuk small competition and diorang kata aku menang. So diorang hantar aku mouse ni, which aku dapat nombor 3 lah. So yeah, without any further ado, tanpa melengahkan masa, kita just buat video ni and aku ada announcement kat ujung. Let's go. Okay, so aku ada kat sini SteelSeries Kinzu V2 Optical Mouse. Yes, aku tahu ada version yang ketiga punya yang dekat pasaran, cuma average price yang version 3 tu cuma RM99 saja. Very cheap and a good quality mouse as well. So yang ni MSI versions ya, sebab aku menang daripada MSI punya competition juga kan. I guess some of the players juga, professional players mungkin ada juga yang guna ni kan. So probably Navi, Ninja Pajamas, Invictus Gaming and Fnatic as well. Belakang ni macam biasa, tepi pun biasa. Yes, korang boleh gelak sebab aku tak ada skrip hari ni and aku sedikit menggigil ataupun gagap, so sorry lah. Optical, yalah macam aku cakap, optical mouse and 3200 CPI. Macam aku cakap hari tu, optical mouse tak boleh tinggi-tinggi sampai 8000, cuma maksimum dia pun 6000 je. Yang ni 3000 and FPS dia 3600, IPS 65 dengan force dia 30 Gs. So kita buka kat dalam ni. Woohoo! Pakai bantai jari ni. Dalam dia kotak dia semua kosong. Very simple packaging, very nice. Cukup lah untuk RM99 kan. Packaging pun very nice. And dalam harga RM99 je, korang dapat braided cables bros. Kau gila kau. Kau rasa ada game, ada kata salah aku ada satu mouse tu yang tak braided kot, walaupun harga dia dalam 100 lebih ataupun 200. Aku tak ingat version yang mana. So yang ni untuk RM100. Sebab aku imagine lah, sebab V3 pun V3 pun 100. So masa V2 ni tengah hot dulu, harga dia pun 100 jugalah kot. So yeah, aku banyak ni semua. So USB standard head, ada logo SteelSeries, braided cables, panjang juga lah kabel dia. Aku pun tak sure berapa panjang dia, tak nampak pula, tak ada tulis. So mouse dia glossy, jenis shiny nya, and kalau korang tangan jenis berminyak memang nasib lah. So mouse dia ada ni, and ni aku tak sure sama ada back button ataupun DPI changer. Aku rasa back button juga ni. Kat bawah ada Teflon fit ni, which makes it very smooth to move around. And kat situ ada dia punya sensor dia. I'm not sure sensor apa. Oh, tak tulis. Never mind. So, tu je lah. Okay. So aku akan bagi korang audio dia, audio test dia. Aku aim kat sini baik ni. Kan macam aku cakap kan, very ghetto nya video. Okay, so based on market price right now untuk Kinzu version 3 tu RM100 saja. Aku tak boleh bayangkan berapa murahnya yang ni. Cuma satu benda je aku tak suka is that glossy look and tangan melekit-lekit semua. Nanti kau nampak fingerprint, so macam geli sikit kan. Kau faham lah. So untuk RM100 not bad lah. So boleh guna sebagai mouse kau punya spare bila kau nak pergi game kat tempat lain ke, ataupun kau bawa laptop kau buat game ke apa.
So dekat rumah tu kau boleh simpan kau punya yang paling mahal tu kan. So kat time berjalan tu kau tak payah risau lah kalau yang ni rosak, cuma RM100 je kot. So jangan lupa like ataupun dislike video ni. Jangan lupa untuk subscribe ataupun share video ni, ataupun komen kat bawah Google Plus ke, +1 ke, Hangouts ke, Tweet ke, apa benda ke. Sebab tu semua dapat membantu channel aku untuk dapat lebih exposure dekat Malaysia ni especially. And macam biasa, Era of the Geeks baby. Tanpa melengahkan masa. So ya, aku speaking English tadi. Macam aku cakap, tak ada skrip hari ni. Subscribe.